20 Februari 2012, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah terima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini, dalam tahun 2012, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah yang di-Pertuan Agong diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai Sultan pertama dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong buat kali kedua. Sijil pengiktirafan tersebut disampaikan kepada baginda oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ooi, Pengarah Urusan The Malaysia Book of Records di Istana Negara, Kuala Lumpur. Baginda kali pertama menjadi Yang di-Pertuan Agong adalah pada 21 Januari 1970 hingga 20 September 1975 sewaktu berusia 45 tahun.